Belum buka lagi bodoh. Tak buka dulu. Tak buka lagi. So, kita orang sementara tu kita orang. Korang ada air tak? Tak ada. Aku ada air ni je. Tapi sikit lah. Okay guys, kejap beli air jap. Tak guys, beli air. Korang lah, kau ada air. Tak vintage mak lah. Kalau tak kena ada tisu je, tisu. Tisu. Ada tisu. Tisu ada, tisu ada. Tisu sekarang. Dia bagi pack kau tu. Okay, so kita orang makan bimbo bujut. Bagi Jangan lah. bagi macam tu. Jangan balik Okey, Abang tak ada. Okey, sini. Sekali dia jangan minum air, tapi boleh keluar macam boleh keluar jalan. Okay. Tapi boleh je, boleh je. Boleh je. Tapi at least kena gigit juga. Dekat Telegram. Saya kata. Tapi macam. Kejap pening. Macam kenapa plastik macam ni? Kau tu nak buat. Kita ada dia punya. Jangan nak. Okay. Kita ada. Sabarlah. Dalam Bimbo semua orang. Ya, sabar. Semua orang mesti pernah main tapi tak kita cakap je. First dia ada. Sabarlah weh. Bau bodoh. Ya, memang bau. Cuba kau orang bau. Aku tak bodoh. Tak keracunan ke? Tak, kena keluarkan balik. Jangan terlalu. Kalau esok exam babi. Dia tak sini, tak sini. Okay, so kita kalau Nanti tak. aku buang. Weh, tai aku pun wangi dah. Sial. Weh, aku boleh itu tadi. Bukan bau kutai kucing lah bodoh. Kutai kucing! So kita akan pusing benda ni tak? Ya, memang bau dia busuk. Bau tai kucing. Aku tak dia bawa macam ni. So, dia orang first timer. Tak boleh cuci ke? Tak boleh cuci ke? Tak boleh. Tak, dia memang bawa macam ni lah. Ya, sebab dia dah bercampur memang. Ya, aku takut kau muntah ke? Kau tak muntah? Tapi bau macam ni. Weh, tisu ni aku boleh Okay. hidup. So kita pusing Aku pusing first, lepas tu nanti saya kerang ni, lepas tu macam tu. Bapak bau sial. Jangan dekat. Yes. Aku busuk babi. Okay, aku pusing first. Bau. Kau nak kucing bodoh. Dapat, salah, dia lari pula. Janganlah macam apa bau sangat kau ni? Astaghfirullahaladzim. Macam ni bodoh. Butter popcorn atau rotten egg? Fuck. Rotten egg Dia sial. warna, aku sediakan dia warna ni. Weh, takut bodoh nak makan. Fuck, takut nak makan. Sekejap. Kau ingat. Ya, aku boleh mampus ni. Okay. Tak bodoh. Okay. Busuk. Okay. Ni lah. Kita akan dapat rotten egg atau sabar dah. Mana? Tak, semua orang kena makan kan? Makan serentak. Sama Makan ada serentak. sama ada rotten. Sama ada rotten egg atau butter popcorn kan? Yes. Weh, busuk macam. Jajak, okey. Tak payah telan. Ini tak payah telan lah. Takut korang keracunan pula. Gigit je Tapi gigit and rasa lah. Gigit rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Butter popcorn. Baca popcorn. Rasa popcorn. Betul eh? Aku sedap ke tak? Butter popcorn. Kucing ni Tak, awal-awal tu sedap. tak, awal tu macam sedap. Tapi dia tiba-tiba Aku tak tahu aku sedap ke tak. sedap. Tak tahu. Tak Aku tahu, tak tahu. tak tahu. Aku natural kot. Diorang dapat je. Udah, butter popcorn. Fuck lah. Tisu ni tu aku sial. Okey, lain. Cepatlah, pening. Habiskan je cepat. Okay, next second. Minyak tisu ni? Oh shit. Tutti frutti atau stinking Fuck lah. Sial. Shit. Apa? Si bau sedap. Stokin busuk ataupun tutti frutti. Ani sokit baru di sana. Tak, rotten egg. Kau tahu tak telur yang dah lama. Tapi Memang. mulut kau busuk lah. Tak. Kepala Tapi mula-mula tu, mula-mula tu dia rasa manis tau. Manis macam butter popcorn. Kau macam butter popcorn. Gigit, dia gigit. Tu Jadi aku sedap. rasa lama je. Baru nak kunyah je tu. Fuck lah. Weh, itu the most disgusting shit I've ever eaten. Ya, cepat. Terasa-rasa lagi siap. Bodoh ah. Jadi bodoh. Aku tak Asal warna
Tak, maksudnya Tak, winter dia hidung tengok aku dia lagi warna sedap sial. Diam Dia bodoh. warna pink. Tapi ni pun corak-corak macam tu. Inilah pink. Dalam lama macam sebati bau ni. Betul. Pening ai. Dah, kau biar. Sabarlah gampang. Pink lah tu. Sabar. Nak 4 je. Sabar lah. Aku nak tengok mana yang paling betul. Kalau gampang kata si babi. Aku dah tak sanggup lah weh. Tak apa, main je lah kejap. Baru satu kan, aku rasa dah tak sanggup lah. Apa sticky socks dengan Atau tutti frutti. Takutlah weh. takut bodoh weh. Aku memang shit, aku akan keluar kat kereta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berhenti. Tutti frutti. Aku jadi berhenti. Aku jadi berhenti. Kau pernah makan stokin busuk? Stokin busuk sedap. Tutti frutti. Kau pergi gigit sikit. Tapi aku nak wonder lah weh. Cuba lah campur pink. Aku nak wonder rasa stokin tu. Aku is okay lah. Ni ke? Ni ke? Sekejap. Tutti frutti sedap. Alhamdulillah. Ini betul lah? Tapi tak tahu lah. Tak tahu lah betul. Tak, I mean ini cuba aku gigit. Kau jangan mentah-mentah weh. Tutti frutti. Aku Tutti tutti frutti. frutti. Apalah, aku tak nak wonder lah malah. Okay. Kan semua bernasib baik. Alhamdulillah. Boleh telan kan? Okay, ada cek. Ni buff. Fuck, peach dengan buff. Muntah Buff sial. apa? Muntah. Tak payah. Okay, biar aku kumpulkan. Ni berapa banyak muntah-muntah ni. Peach muntah. Peach pun aku tak suka sangat rasa dia. Okay guys, ambil. Yes. Asalnya semua kena kan. Okay, satu, dua, Kenapa tiga. kau macam buff? Peach. Mana muntah ke aku lah? Peach. Muntah sial. Mesti bau sial. Okay lah, kau muntah kan. Kau bau muntah kau. Aku dapat peach. Tak. Aku pemilihan aku. Sorry ayah. Okay, Okay, okay pula pusing. Tak, aku tulis terus pilih lah. Strawberry banana smoothie, dead fish. Ya Allah. Ya kan? Busuk sangat. Bodoh pun tak ayat anjing. Kucing. Ayam mana kucing mana. Takut lah rasa dead fish. Macam mana rasa dead fish? Tapi kita makan ikan je kan? Aku Deadpool tu. Tak, kita makan ikan mati je kan? Mak. Tak, ini kan tak masak lah. Ikan basah. Ini bangkai babi. Kau bau tak kalau ikan yang belum masak? Hmm. Bau yang macam ikan masak-masak. Hanyir. Bangkai. Tapi sumpah muntah tadi macam muntah manusia sial. Kau pernah rasa muntah buat ni sial adik kau ni? Tapi kalau kita muntah, kita boleh rasa. Kita boleh muntah kat sini. Aku rasa kat garam Samia. Tapi ni aku rasa macam sama. Tak, aku tak boleh yang first tadi tu. Apa kita Tak, boleh? Yang rotate. Fuck. Aku tak dapat lagi. Dia kata jangan muntah-muntah lah gampang. Telur yang weh. Apa benda sial? Masalahnya dua-dua serentak tau. Ini aku rasa yang ni. Telan yang sedap pun rasa macam tak sedap. Tak, ini macam Ini macam buff. Cakap ambil yang lain dulu sebab tak confirm. Sebab ni pink. sebab dia macam Kau tak ada rasa aku. Toasted marshmallow dengan steam bug belum eh? Belum. Okay, tu. Mana apa? Peach. Dia macam Kau betul. ni nak juga makan benda-benda yang berhaiwan kan? Stick. Makan lah korang makan. Tadi kau gelak je tu kan? Nah. Okay, ambil anak ibu semua. Apa steam bug? Steam bug dengan? Dengan Busuk toasted marshmallow. Toasted marshmallow dengan marshmallow. Okay, 1, 2, 3. Tak boleh. Kau tahu tak rasa steam bug yang rama-rama lagi? Fuck lah. Marshmallow kot aku. Rasa sedap je macam masa-masa manis ni. Fuck. Ini memang Dia yang nak sangat steam bug. kau tak yang macam serangga yang tapi kau nak wonder ke? Rasanya Tak nak. Yeah, toothpaste. warna biru. Jap. Kau dah makan kan?
Tak lah, tak tahu sedap ke tak. Kau tak tahu ke? Masa lagi tu tak tahu. Tak boleh necam. Sedap. Kau tak pernah makan toasted marshmallow ke apa tu? Pernah. Toasted marshmallow tu marshmallow bakar kan? Kau apa nak? Dia fikir sangat. Apa fikir sangat? So, Satu. sekejap, yang awal ni pun aku tak habis lagi. Okay. Toothpaste ataupun Berry blue. berry blue. Toothpaste yang Toothpaste. Toothpaste pun tak sedap. Weh, toothpaste pun tak sedap lah. Maksudnya toothpaste pun tak sedap. Ini Colgate yang ada mint biru-biru tu kan? Toothpaste pun tak sedap. Aku Tak lah, tapi tak sedap. Aku akan expectkan toothpaste sedap lah. Boleh makan toothpaste dah lah. satu Bodoh lah game ni. Tapi tak sedap, tak sedap sangat. Tak sedap. Tak sedap weh, tak sedap. Sumpah tak sedap. Yang macam Colgate bar ni. Tak tahu ah, tak tahu ah. Okey. Entahlah. Sama juga. Bodoh dia dishwater. Ni bukan dah ke tadi? Belum. Nanti dishwater. Pernah pingkau. Oh, rasa berangin tau. Ya kan, tapi rasa berangin. Aku rasa dia lakon tapi dia tak ada pink-pink. So, I assume it's the same one. yang Dah pink lah, pink tu pink. 1, 2, 3. Ini rasa label kan? Ini rasa label ke bang? Rasa satu lagi. Bagilah tisu. Mana tisu tadi? Ni ke rasa Dirty dishwater. dishwasher. Dengan Dirty cake. cuba rasa. Penat lah. Oh ini. Betul ke? Tak tahu kenapa korang boleh pening bodoh. Berdikit. Birthday cake. Alah, we dah sebati tadi dengan dishwasher. Okey. Juicy pear dengan burger. Bila dah campur-campur rasa macam telur. Juicy pear dengan tak hidung Hakim. Cepat. Lagi dah merenung keluar jendela. Saya bagi mani pembut. Tapi aku nak buat doh yang dead fish ni. Tapi walaupun macam green kan. Kejap. Apa lah betul. Okay, ambil. Macam mana rasa tak hidung? Start lah masing-masing. 1, 2, 3. Ni tak hidung siapa sial. Bukan aku punya lah. Milu sial aku. Ya Allah, macam anak haram tu. Makan je ke? Aku dah buang. Sikit je. Faham? Kau tahu tak? Weh tak, masalahnya aku makan tak hidung aku. Tak adalah rasa macam ni weh. Kau tahu tak? Ni rasa macam cili Chili oil. Cili yang dekat. Cili oil mi tarik. Cili oil. Cili oil mi tarik pasal ni. Sedapnya kan? khusus yang Masing-masing bagi. Apa masing-masing ni? Pening ah. Aku rasa ni dah. Adis, last musim. Tak, ni lah kita ambil. Ni itu je yang kita tinggal tak makan. Yang lain tak makan dah. Ya ke? Strawberry dead fish. Betul ke? Itu je tinggal tak makan. Yang lain tak makan. merah tu belum lagi. Ni. Ya, Ni buff. Tadi Merah, buff merah, lah. Ni buff. Merah yang merah tu. Ni. Old bandage. Yang merah ni belum. Anis, musim. Merah tu apa weh? Dah. Ada ni dengan Hitam. Hitam kan? Dia sepatutnya hitam betul tau. Dulu aku hitam betul macam ni. Mungkin lain takut. Mungkin dia dah macam dah busuk. Janganlah cakap macam tu. Kenapa? Tak, pomegranate. Pomegranate. Bodoh. Dengan old bandage. All bandage lagi. Bandage yang kaki yang Yang kaki usi tangan dan yang masam-masam tu. Makan darah ke sial? nak tisu. Tisu dia tak ada babi. Satu, jap. 1, 3, 2. Satu, jap. Bersyukur siang. Weh, aku tak tahu rasa old bandage macam mana. Tapi yang pasti memang macam bodoh lah bau dia dan rasa dia. Rasa darah sial. Ya bodoh. Fuck lah. Kenapa aku tak dapat yang elok-elok Aku rasa kan darah pirit kita orang lagi okey. Tak kena pilih kau. Tak bau. Weh, ini memang makanan neraka ke sial? Kau tahu tak? Ini makanan neraka ke weh? Kau pernah pergi neraka? Tak tahu, aku tanya je nak makanan neraka tu. Kau tahu tak? Aku tak suka gila rasa darah. Fuck gila. Fuck lah.
Ini apa pula weh? Ya Allah pening ah. Ini perisa baru. Cappuccino ataupun kau dapat onions ataupun lime. Atau hati bodoh. Hati atau bawang? Aku ni lah bawang aku tak suka. Sekejap. Dia muntah. Kau dah habis belum habis? Satu. 1, 2, 3. Bawang weh. Ni memang kuat lah abang rasa. Weh, tisu weh. Tisu, balik tisu. Bapak busuk bawang aku dia. Bapak busuk sebab tu aku tak suka bawang. Weh, sana Ezel tu buat. Weh, mulut aku bawa bawang sial. Fuck. Stop lah. Weh, aku nak beli aiskrim yang lepas ni weh. Jom dia pergi sekarang. Pergi jom. Aku nak beli aiskrim ni. Weh, minyak kau dah. Tak, masuk ke tak? Okey je. Masuk je dalam cepat tu dah lah, habis dah weh. Dah habis dah video. Dah, aku busuk sangat dengan bawang ni. Aku dengar all bandage tu tak habis lagi. Kita empat dah dapat kan? Aku tak dapat. Tadi kau yang geli kenapa? Tak kenal weh. Kau jangan dah bawa benda ni besok sel. Weh, Buang terus lah weh, buang terus. Buang semua. Tak tahu nak buat apa lagi bodoh. Oh, kita kenakan diorang ni. Diorang esok. Tutup. Jangan pening lah weh. Sekejap weh. Kau isi bila macam bagak-bagak. Oh, dah ada rasa apa pun. Tangan aku pun busuk sial. Okay, bye guys. Weh, tangan bawang. So ini adalah makanan neraka ya. Dah beli Weh, aku punya tangan bau bawang weh. bau kutek kucing. Weh, aku tak boleh weh. Weh, lepas ni janganlah ada game-game macam ni. Kenapa busuk sangat weh? Kenapa tak sedap sangat sial? Tak, maksudnya kita korang adalah juga yang makan sedap. Aku hampir ke Kau semua. yang tak ada langsung. Tak adalah juga. Cuma aku macam 1-2 je. Bawang lah bodoh. Bau bawang ya. Akish masuk dalam lah Akish. Akish masuk dalam je. Weh, nak air lah weh. Dia masuk dalam. Boleh nak kasih skrim Masuk dalam. Serius. Bawa Aku masuk tak dalam. dalam lah banyak. Jangan Weh, nasi beli dia aiskrim. ni murah tau. So tak ada. Apa ini? Tak ingat. Weh, esok aku exam Cuba sial. kata